Petang di Caruk Sik selalunya berbau tanah basah dan daun cempedak tua. Angin dari arah Bukit Kecil membawa sekali bunyi kokok ayam dan laungan budak-budak bermain guli di hujung lorong. Di celah sawah, burung bangau berdiri diam, menunggu ikan seluang naik ke permukaan selepas hujan siang tadi. Zahid duduk di atas tangga papan rumah datuknya, Pak Saleh, seorang imam tua yang disegani di kampung. Matanya memerhati jauh ke arah sungai tua yang mengalir di belakang dusun rambutan. Sejak kecil, sungai itu jadi tempat dia mandi, menjala dan berkhayal tentang dunia luar. Tapi dalam hati, sungai itu juga menyimpan sesuatu yang dia sendiri tak mengerti. Hang jangan pi sana waktu maghrib, hidung. Air nampak jin dia. Ujar datuknya setiap kali Zahid cuba turun ke tebing. Orang kampung selalu kata, sungai tua bukan sungai biasa. Airnya tidak pernah surut walau musim kemarau. Ada tempat dalamnya yang sejuk lain macam, walau tengah hari panas terik. Orang tua-tua panggil tempat itu Lubuk Puaka, kononnya lubuk tu ada penunggu. Dulu, kata Pak Saleh, seorang budak kampung hilang masa mandi di situ. Hanya kain pelikatnya terapung di permukaan air, macam tak basah langsung. Zahid membesar dengan cerita itu. Setiap kali lalu di tebing sungai waktu senja, dia akan berhenti sejenak, menunduk hormat, membaca bismillah perlahan-lahan sebelum melangkah. Kadang-kadang, bila angin senja meniup perlahan, bulu romanya naik, macam ada mata memerhati dari seberang. Hari itu, selepas solat asar, Zahid terdengar bunyi gendang kecil di palu dari arah surau lama. Bunyi yang lama tak kedengaran sejak gelanggang silat di bawah pokok sena ditutup belasan tahun dulu. Dia menapak perlahan ke arah situ. Di bawah cahaya jingga matahari, kelihatan beberapa orang anak muda kampung sedang membersihkan tanah, menebas semak dan menegakkan batang buluh di keliling gelanggang. Di tengah-tengahnya berdiri seorang lelaki berkopiah putih, berjanggut nipis, berkain pelikat hijau pudar, Guru Haji Samad. "Ha, ni anak Saleh Imam tu kah?" Suara garau itu menyapa, tapi lembut di hujungnya. Zahid mengangguk sopan. "Ya Haji, saya Zahid, hampa mai malam ni kalau berani. Gelanggang ni nak buka balik, tapi bukan untuk menunjuk. Ini gelanggang ilmu, bukan gelanggang sombong." Nada suaranya tenang tapi mengandungi sesuatu yang sukar dijelaskan, seolah-olah setiap patah perkataan menembusi dada. Zahid tunduk hormat. Ada getar halus di hatinya. Petang itu, dia pulang dengan langkah yang lebih perlahan dari biasa. Di serambi rumah, Pak Saleh sedang menampi padi bersama jiran sebelah, Pak Din Tebuk. "Hang pi mana tadi hidung?" "Tengok gelanggang bawah pokok sinatok." Haji Samad nak buka balik Pak Saleh berhenti menampi. Pandang cucunya lama. "Kalau betul hang nak masuk, aku tak halang. Tapi silat ni bukan sekadar sepak terajang. Ia ilmu. Ilmu ni kalau tak kenai Tuhan, nanti syaitan menumpang." Zahid mengangguk, tapi dalam hatinya sudah membuat keinginan untuk belajar. Dia tak tahu kenapa. Mungkin darah muda, mungkin panggilan yang lebih halus dari itu. Malam tiba. Bulan naik perlahan dari celah bukit. Udara malam di Caruk Sik selalu membawa bunyi yang berlapis. Lolongan anjing jauh di hujung jalan, dengung cengkerik, dan sesekali bunyi air sungai beralun. Zahid mengenakan kain pelikat, menyalakan pelita, lalu melangkah keluar rumah. "Jangan lupa baca doa keluar rumah," suara datuknya dari dalam bilik. Zahid tersenyum. "Bismillahi tawakkaltu ala Allah." Dia menapak ke arah gelanggang. Rumput basah di bawah tapak kaki, bau tanah naik menyengat. Dari jauh, dia nampak kelibat Haji Samad dan anak-anak muda lain sudah berdiri dalam bulatan. Di tengah-tengah gelanggang, sebatang lilin besar menyala, cahaya kuningnya bergetar setiap kali angin lalu. Duduk bersila, baca Al-Fatihah untuk guru-guru silat kita yang dah pergi.
Suara Haji Samad perlahan tapi tegas. Mereka membaca serentak diikuti dengan selawat 3 kali. Suasana menjadi sunyi, cuma bunyi angin dan desiran daun senatua yang menari di atas kepala. Latihan bermula. Langkah pertama, bunga sembah. Zahid meniru setiap gerak. Tapak kaki kanan ke depan, tangan kiri di dada, mata menunduk. Gerakan itu indah, seperti tarian yang penuh rahsia. Tapi di celah tumpuan itu, dia terasa sesuatu aneh. Bayangnya di tanah berdua. Bayang pertama miliknya, tapi ada satu lagi, sedikit di sebelah kanan, lebih panjang dan bergerak tak seiring. Dia menoleh perlahan. Tak ada sesiapa di sisi. "Jangan pandang belakang, Zahid," suara Haji Samad tiba-tiba menyentap. Zahid terhenti serta-merta. Bau wangi kemboja tiba-tiba datang entah dari mana. Angin berhenti. Bunyi cengkerik pun lenyap. Dalam diam, Zahid merasakan darahnya berdegup laju. Nafasnya pendek-pendek. Tapi dia ingat pesan datuknya, kalau terbau harum tak bertempat. Jangan cakap, jangan bergerak. Dia pejam mata, baca perlahan ayat kursi di dalam hati. Beberapa saat kemudian, angin bertiup semula. Bunyi daun sena berdesir kembali seperti biasa. "Cukup malam ni," kata Haji Samad akhirnya. "Silat bukan semua gerak tubuh. Ada gerak hati yang hang kena belajar kemudian. Balik. Jangan lupa wuduk sebelum tidur." Zahid tunduk hormat. Dalam hati dia tahu malam ini sesuatu telah bermula. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, selepas pulang dari gelanggang, Zahid tak terus tidur. Hujan baru berhenti. Titisan air masih menitik dari hujung bumbung rumah papan itu. Di luar, kabus tipis menyelubungi halaman. Suara katak dibendang bersahutan seperti azan panjang yang tiada makmum. Zahid duduk di jendela memandang ke arah sungai yang gelap di kejauhan. Di bawah sinar bulan separuh, permukaan air berkilat samar-samar seperti sisik ular besar yang bernafas. "Air nampak jin dia?" Suara datuknya bergema kembali dalam fikiran. Zahid menggenggam kain pelikatnya. Dia masih muda, darahnya panas dan rasa ingin tahu dalam dirinya sukar dibendung. Jin nampak air? Atau air nampak jin? Dia sendiri tak pasti maksudnya. Tapi kata-kata itu seperti panggilan yang menggamit. Keesokan paginya, ayam belum sempat berkokok lagi, Zahid sudah turun ke tanah, menuju ke tepi sungai. Kabus pagi masih tebal, bau tanah lembap memenuhi udara. Dia berjalan perlahan menyusuri batas sawah, melangkah berhati-hati supaya tidak memijak rumpun padi muda. Bila sampai di tebing, dia berdiri diam. Bunyi air mengalir tenang, tapi entah kenapa kali ini lain benar rasanya, seolah-olah ada alunan halus seperti seseorang sedang berzikir dari dasar sungai. "Subhanallah. Subhanallah." Suara itu lembut, panjang, tenggelam timbul bersama arus. Zahid tunduk cuba melihat ke dalam air. Airnya jernih tapi dalam. Dasarnya tidak nampak. Tiba-tiba satu bayang putih melintas di dasar cepat sangat, seperti kain terapung. Dia tersentak. Langit semakin cerah. Burung-burung mula berbunyi dari arah dusun. Zahid melangkah undur. Dia tahu datuknya akan marah kalau tahu dia ke sungai pagi-pagi begini. Tapi sebelum dia sempat berpaling, bunyi desiran datang dari arah semak, seperti kain diseret perlahan. Dia menoleh. Antara kabus dan bayang pokok sena, kelihatan seorang wanita tua berjubah putih berdiri. Wajahnya tidak jelas. Tangannya menggenggam sesuatu seperti seikat bunga kemboja. "Zahid." Suara itu perlahan tapi jelas memanggil. Zahid menggigil. Dia tidak pernah beritahu namanya kepada sesiapa pagi itu. Wanita itu menghulurkan tangannya perlahan. Dan di tapak tangannya ada batu kecil berwarna hijau tua, berkilau di bawah cahaya pagi. "Ini untuk hang. Jalan hang panjang lagi," katanya. Zahid terundur beberapa langkah, hampir tergelincir di tebing. Tapi bila dia pandang semula, wanita itu dah tiada.
Hanya kabus yang menari-nari di atas air dan bunga kemboja putih terapung di permukaan sungai. Zahid berlari pulang, dadanya berombak. Bila sampai ke rumah, Pak Saleh sudah duduk di serambi dengan tasbih di tangan. "Hang pi mana cucu?" Saya pi tengok sungai, Tok." Pak Saleh diam, tapi matanya tajam. Dia bangun perlahan, masuk ke dalam bilik dan keluar semula membawa sebotol kecil air yang berbau bidara. "Minum ni." Zahid patuh. Air itu sejuk bila masuk ke tekak. Serta-merta badannya terasa ringan dan degup jantungnya reda sedikit. "Hang nampak apa?" tanya datuknya akhirnya. Zahid memandang ke lantai, cuba menyusun ayat. "Macam ada orang tua, Tok, panggil nama saya." Dia bagi batu Pak Saleh terdiam lama. Matanya merenung jauh keluar rumah, ke arah kabus yang belum habis naik dari sungai. "Batu tu hang simpan mana?" "Dalam poket." Orang tua itu menghulurkan tangan. Zahid keluarkan batu itu. Warnanya hijau, tapi bila terkena cahaya matahari, ada sinar halus biru berkilat di dalamnya. Pak Saleh mengambil batu itu perlahan, meletakkan di atas tapak tangan, membaca sesuatu di bawah nafas. Bibirnya bergerak pantas antara doa dan zikir. Tiba-tiba batu itu menjadi panas, seperti bara kecil yang hidup. Zahid terkejut. Pak Saleh cepat-cepat menggenggamnya kuat, membaca ayat kursi dan 3 kul dengan suara keras. Beberapa saat kemudian, asap nipis keluar dari celah jarinya dan bunyi seperti desisan kecil kedengaran. Sebelum batu itu sejuk semula. Pak Saleh menarik nafas panjang. "Ni bukan batu mainan, Zahid. Ni tanda. Penunggu sungai tu dah mula kenal hang. Jangan ambil apa-apa dari air lagi walau nampak elok macam mana pun." Zahid terpinga. "Tapi dia bagi elok-elok, Tok. Tak marah pun." Datuknya menepuk bahunya perlahan. "Yang lembut belum tentu baik. Kadang dia uji hang, nak tengok hati hang condong ke mana. Orang yang kuat iman, dia takkan termakan dengan lembut. Orang yang lemah akan jatuh bila diuji dengan baik." Malam itu, Zahid tak boleh tidur. Di luar, bunyi serangga bersahutan, tapi dia hanya dengar satu suara. Lembut, sayup, datang dari arah sungai. "Langkahmu belum berakhir, Zahid." Dia bangun perlahan, berdiri di jendela. Bulan separuh mengintai di celah awan. Di kejauhan, air sungai tua berkilau samar, seperti sedang tersenyum. Zahid tahu apapun yang berlaku hari itu bukan mimpi. Ada sesuatu yang memanggilnya dari sana, sesuatu yang bukan manusia. Malam itu langit pekat, bintang bertaburan seperti serbuk, kaca dihampar atas baldu hitam. Di kaki langit, bulan sabit terlindung separuh oleh awan, memantulkan cahaya yang redup ke atas tanah gelanggang yang masih basah selepas hujan petang. Gelanggang bawah pokok sena tua itu sudah ramai orang. Bau minyak serai dan kemenyan putih samar-samar memenuhi udara. Guru Haji Samad duduk bersila di tengah, tubuhnya tegak, mata separuh terpejam. Di hadapannya, 7 orang anak muda termasuk Zahid membentuk bulatan. "Silat ni bukan sekadar kaki tangan, ia zikir jasad," kata Haji Samad perlahan. Suaranya seperti datang dari 2 arah. "Gerak kita mesti ikut nafas, nafas ikut hati, hati ikut zikrullah." Mereka mengangguk. Bunyi cengkerik dan desiran daun sena seakan turut diam mendengar Zahid memerhati guru itu bangun perlahan. Dengan kain pelekat dilipat tinggi ke lutut, Haji Samad mengangkat tangan kanan, tapak menghadap ke langit. "Allahu," bisiknya, lalu dihembus perlahan ke tapak tangan dan diusap ke muka, seolah-olah menghalau sesuatu yang tidak kelihatan. "Hampa ikut," katanya. Semua murid meniru gerak itu. Tapi ketika tangan Zahid diangkat, dia terasa seperti ada tenaga halus mengalir dari tapak tangan ke dada. Dingin, berdenyut-denyut. Nafasnya terasa berat, dada sempit,
dan di telinganya terdengar bunyi desiran seperti angin laut menghempas pantai. Dia cuba bertenang, tapi tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar perlahan. Dari hujung gelanggang, angin sejuk berhembus, tidak kuat tapi cukup untuk membuat nyala lilin di tengah padam seketika. Haji Samad membuka mata, menoleh ke arah Zahid. "Jangan lawan, lepaskan saja nafas tu." Zahid patuh. Dia menarik nafas panjang kemudian menghembus perlahan. Waktu itu, dia terasa seolah tubuhnya bukan lagi di gelanggang. Pandangan jadi kabur dan di hadapannya muncul bayang-bayang putih berlegar, seperti asap yang berputar membentuk rupa manusia. Dalam putaran asap itu, wajah seorang lelaki tua muncul, berjubah hitam, mata bercahaya merah bara. Suara dalamnya bergema, perlahan tapi jelas. "Anak darah tua, sudah sampai masa hang kenal asal-usul." Zahid tersentak. Dia cuba berpaling, tapi tubuhnya seolah dipaku. Haji Samad masih di tempatnya, tenang seolah tidak sedar apa-apa. "Hang bawa nama yang pernah menewaskan aku dulu," sambung suara itu. "Darah tu masih mengalir dalam diri hang, walau hang tak tahu." Asap itu semakin pekat, lalu meledak jadi bayang. Hitam tinggi menjulang. Haji Samad segera melangkah ke depan, tangan kanan diangkat. Mulutnya membaca sesuatu yang hanya kedengaran seperti desiran kuat. "Bismillahi alladhi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Bayang itu menjerit nyaring lalu berpusar hilang ke dalam tanah bersama bau belerang yang kuat. Zahid terjatuh, tubuhnya menggigil. Haji Samad mendekat, memegang dadanya. "Hang tak apa-apa?" Zahid menggeleng perlahan. "Apa tu, Haji?" Guru tua itu tidak menjawab segera. Dia memandang ke arah pokok sena tua. Di hujung gelanggang, batangnya besar, daunnya berdesir lembut dalam angin malam. Tu bukan kali pertama bayang tu mai. Dulu, masa Datuk Hang muda, bayang yang sama datang juga. Tapi dia tak mampu dekat. Sekarang dia cuba lagi, sebab dia nampak cahaya dalam diri hang. Zahid terdiam. Nafasnya masih berat, tapi dalam hatinya muncul perasaan aneh. Bukan sekadar takut, tapi juga rindu pada sesuatu yang tak pernah dikenal. Selepas latihan malam itu, semua murid bersurai. Haji Samad menahan Zahid di tepi gelanggang. "Zahid, kalau hang terbau wangi atau nampak bayang di sungai, jangan lari. Tapi jangan ikut. Ingat tu, kadang makhluk tu mai dengan rupa elok sebab dia nak buka pintu." Zahid mengangguk perlahan. "Kenapa saya, Haji?" Haji Samad menghela nafas panjang. "Darah hang bukan darah biasa. Dulu moyang hang salah seorang yang jaga sungai tua. Orang alim yang ada ilmu pendinding. Bila dia mati, amanah tu berpindah ikut darah. Cuma, darah tu dah lama diam sampai hang hidupkan balik malam ni." Zahid tunduk. Di dada, degupan jantungnya bergetar tak tentu rentak. "Jadi bayang tu, musuh moyang saya?" "Musuh lama. Dulu jin kafir sungai tu ditundukkan dengan ayat-ayat Quran. Tapi yang jenis degil ni tak mati. Dia menunggu darah lama tu bangkit balik." Haji Samad mengambil sehelai kain putih dari dalam bagnya, menyerahkan kepada Zahid. "Ambil ni, simpan dalam tilam, baca surah Al-Ikhlas 7 kali tiap malam sebelum tidur. Jangan biar hati kosong. Kosong tu rumah syaitan." Zahid mengambil kain itu, mencium tangan gurunya. "Terima kasih, Ti Haji." "Terima kasih tak perlu. Aku cuma sambung amanah. Tapi ingat, bila masa datang nanti, hang kena pilih. Sama ada terus di jalan ilmu ni atau tinggalkan sebelum ia telan hang." Malam semakin dalam. Zahid berjalan pulang sendirian melalui lorong kecil di tepi bendang. Bulan sabit sudah condong ke barat. Di kiri kanan, bunyi malam kampung bergema. Anjing menyalak, burung hantu bersuara dan sesekali dengar bunyi ikan melompat di parit. Sampai di hujung jalan, dia terhenti. Di tepi sungai, berdiri bayang jubah hitam yang sama, tapi kali ini diam tanpa gerak. Di tangannya tergenggam batu hijau yang semalam hilang dari poket Zahid.
Bayang itu mengangkat batu itu tinggi, lalu berkata dengan suara bergema, "Langkah pertama sudah kau buka, anak darah tua. Jalan seterusnya tiada pulang." Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun sena berputar jatuh ke air. Cahaya bulan melimpah ke permukaan sungai dan bayang itu hilang perlahan, seolah-olah diserap ke dalam arus. Zahid berdiri kaku lama di situ. Angin malam menampar mukanya, tapi hatinya masih hangat dengan getaran yang sukar dijelaskan. Di tangannya, kain putih dari Haji Samad terasa berdenyut perlahan seperti hidup. Malam semakin dalam. Di serambi rumah, Pak Saleh sedang menunggu seolah-olah tahu. Bila cucunya melangkah naik, dia hanya berkata perlahan, "Hang dah mula nampak bayang, ya?" Zahid menelan liur, mengangguk perlahan. Datuknya menarik nafas panjang, kemudian menatap langit yang semakin pudar. Kalau dah nampak, maknanya tirai dah terbuka. Lepas ni, jangan takut dengan apa yang hang nampak. Takut tu makanan dia. Hati kena kuat. Ingat, setiap makhluk tu takkan boleh buat apa-apa tanpa izin Allah. Malam itu Zahid tidak tidur langsung. Dari tingkap biliknya dia pandang sungai di kejauhan. Airnya nampak tenang, tapi dalam hatinya dia tahu, di bawah arus yang tenang itu ada sesuatu sedang menunggu. Dan dari jauh, suara yang pernah dia dengar berbisik semula, "Langkahmu belum berakhir, Zahid." Dia genggam kain putih itu kuat-kuat dan di matanya ada sinar yang tak lagi sama seperti semalam. Sinar yang memulakan sebuah perjalanan ke alam yang belum pernah dikenal manusia.